Menang hari ini, esok minyak turun. Kamu orang rakyat rasa minyak turun ke minyak naik? Sini saya nak jelaskan. RON 95 hari ini, harga sebelum ini adalah RM2.67. Harga yang ada sekarang adalah RM3.27. Naik 60 sen. Harga selepas budi 95 iaitu subsidi jadi RM1.99. Itu bukan turun. Itu adalah subsidi. Harga minyak terus naik 60 sen. Itu fakta. RON 97. Sebelum ini harga RM3.27. Sekarang ini menjadi harga dia RM3.87. Naik ke turun? Fakta dia naik 60 sen. Okey? Kita pergi kepada harga diesel. Harga diesel lagi parah. Sebelum ini RM3.12. Sekarang ini harga diesel RM3.92. Naik 80 sen. Naik ke turun? Naik. Sabara Sarawak je lah yang kekal dengan subsidi dia RM2.15. Tetapi tak memberi manfaat juga. Kerana tetap kena impak. So di sinilah kita lihat bahawa faktanya harga minyak ini naik. Fakta yang mengatakan harga minyak ini turun hanyalah fakta daripada pendewa Anwar Ibrahim, penyokong Anwar Ibrahim, kadam Anwar Ibrahim, dan mereka yang sehaluan dengan geng-geng PKR yang pada saya bangang tak faham-faham. Subsidi ini adalah tidak kekal. Dan subsidi ini bila-bila masa ditarik oleh kerajaan dan kita akan kekallah dengan harga yang mahal. Jangan ceritalah negara maju ke, negara tak maju ke, negara Asia yang lain ke, negara lain ke, di luar negara ini. Yang konon-kononnya harga minyak kita ini adalah antara yang termurah. Sebab kita tak boleh samakan negara kita ini dengan negara orang lain. Anwar Ibrahim dulu pun dah pernah sama. Menyatakan perkara ini. Bahawa harga durian di Malaysia tak boleh samakan dengan harga durian di Jepun. Kita ada pokok durian. Anwar Ibrahim cakap, di Jepun tak ada pokok durian. Sekarang ni cerita dia samalah. Kita negara pengeluar minyak, kita kena nikmatilah harga minyak kita. Kerana harga minyak turun, kerajaan akan kata tak ada keuntungan kerajaan. Harga minyak naik, patutnya kerajaan untung. Dia kata masalah negara pula. Antara ekonominya, antara perangnya, antara keadaan ekonomi globalnya, semua dicampur aduk ke situ. Jadi, mana satu cerita dia? Inilah cerita pembohongan. Kita pergi kepada cerita isu kenaikan harga diesel ini. Kenaikan harga diesel ini menyusahkan. Kalau kita rakyat Malaysia ada 34 juta lah kita rakyat Malaysia ini disusahkan oleh kenaikan harga diesel ini. Berbandingkan dengan RON 95, hanya menyasarkan kepada penggunaan 300 liter dan juga menyasarkan siapa yang mempunyai kenderaan dan keperluan orang yang memerlukan mesin-mesin dan kenderaan ini tadi untuk digerakkan dengan menggunakan minyak petrol. Jadi tidak semua rakyat Malaysia kena. Tetapi isu diesel, kalau 34 juta rakyat Malaysia seperti mana saya ulas ini tadi, semua kita kena. Sebabnya, pengangkutan kapal pakai minyak diesel. Lori-lori pakai minyak diesel. Bila pengangkutan ini tadi menggunakan minyak diesel, akhirnya harga diesel yang mahal ini menyebabkan harga barang itu naik. Bila harga barang itu naik, walaupun di Semenanjung, walaupun di Sabah Sarawak, semua rakyat akan merasa kenaikan. Ditambah orang Sabah Sarawak menaik harga barang di Semenanjung, mereka meningkat lagi sekali ganda, di Sabah meningkat lagi sekali ganda. So Sabah kena 3 kali, Sarawak kena 2 kali, Semenanjung kena 1 kali. Di hasil peningkatan harga minyak ini. So di sinilah kita lihat bahawa minyak diesel ini adalah nadi. Lebih baik RON 95 yang naik
berbanding dengan diesel. Kerana diesel umpama kerajaan buat GST kepada rakyat. Kerana kalau contoh harga susu untuk budak kecil, bila penghantaran susu ini melibatkan kenderaan dan susu ini akan meningkat harganya disebabkan oleh kenaikan harga diesel, siapa yang kena? Budak kecil kena. Bila melibatkan orang dewasa ini, makanan keperluan kita yang lain, ajinomoto kita, garam kita, Milo, kopi, kebutuhan asas, semua kena. Peningkatan itu berlaku disebabkan diesel. Sebab itu saya kata, kenaikan harga diesel, umpama GST baru untuk Anwar Ibrahim menipu kita dan memberi kita RON 95 gula-gula yang lebih mudah kita lihat bahawa seolah-olah kerajaan baik, tetapi sebenarnya kerajaan cekik kita dengan diesel. Diesel ni semua kita kena. Seperti mana yang saya cakap tadi. Jadi, inilah cerita Anwar Ibrahim ni. Bagaimana penyokong-penyokong Anwar Ibrahim ini pertahankan satu isu yang pada saya sangat simple seperti ini. Mereka kata harga minyak turun. Ini belum lagi beberapa bulan ke depannya. Yang ada hari ini pun, kalau kita tengok, kerajaan tidak mungkin bertahan dengan budi 95 yang RM1.99 ini dan nak menampung kos yang lagi meningkat selepas ini. Kerana daripada hasil yang kita lihat ya, peningkatan mendadak 60 sen dan peningkatan mendadak 80 sen terhadap diesel ini adalah satu yang menyebabkan kenaikan dan juga menyusahkan rakyat Malaysia, yang mana seperti mana saya kata tadi, daripada segi diesel itu rakyat Malaysia akan tersiksa semuanya. Menambah beban kepada B40 yang selama ini berharap jangan ada berlaku kenaikan lagi harga barang, kerana yang ada hari ini pun rakyat dah menderita. Dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa baik ini, dengan pengumuman kerajaan yang konon-kononnya kerajaan hari ini adalah kerajaan yang berjaya, daripada hakikatnya rakyat tak nampak begitu. Tengku Zabrul umum, pelaburan negara ini antara yang tertinggi dalam abad ini. 400 lebih bilion. Mengumumkan Petronas tahun lepas keuntungan dividen bagi dekat kerajaan 30 lebih bilion. Tahun ini dia umumkan lagi. Konon-kononnya 20 lebih bilion. Belum lagi sampai hujung tahun. Tak tahu berapa puluh bilion lagi. Kenaikan harga minyak ni menguntungkan kerajaan. Tapi hakikatnya tidak dirasai oleh rakyat. Kau bagi ini, kau bagi itu. Lepas tu kau bunuh rakyat dengan diesel dia. Jadi itulah yang kita lihat hari ini. Mungkin pandangan saya ini tidak betul. Tapi kawan-kawan boleh buat komen di bawah. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Thank you.